Asha sebenarnya menangis dengan kelegaan. Mungkin ada orang assume kenapa Asha nangis. So mungkin di sini Asha boleh memberi keterangan. Sebenarnya sebab piece ni sangat berat. Mana Asha ada dancer, ada props yang cukup strong, ada band, Asha bawa adik Asha bersama Asha. So tangisan itu adalah tangisan kelegaan sebenarnya. Sebab Asha tengok adik Asha menangis, Asha rasa macam ya Allah, kami grow up bersama-sama. Memang tak terfikir pun kami akan menjejakkan kaki ke anugerah juara lagu bersama-sama. Dan I do all of this solely for my brother. So itulah dia definisi tangisan yang terjadi itu. So untuk direntekkan kepada merangkuli naib juara, of course kita ada kita punya aim apabila kita berada di anugerah juara lagu kan, aim kita untuk menerima persembahan terbaik ke maupun terbaik ke dan sebagainya. Of course niat itu ada, tetapi apa yang terjadi kita serahkan semua kepada juri. Dan alhamdulillah I'm so honoured. Alhamdulillah sangat sengit untuk tahun ini. Terutamanya memang Asha dah tengok daripada semi-final, even way before. Asha tengok daripada komposisi liriknya, ada diletak Palestine tapi dalam dari segi line-line lirik mereka sendiri, and that's so genius to me. And kalau ada rezeki Asha ingin berguru dengan mereka cara penulisan lagu yang baik. So memang sudah Asha jangkakan antara saingan sengit yang secara sihat. Dan itulah yang membuatkan Asha macam, oh ya Allah, jurang Asha bersama mereka hanyalah juara dan naib juara, yang membuatkan Asha berfikir macam okay, maknanya our Malaysian music industry in terms of songwriting is starting to evolve dengan kreativiti yang sangat-sangat tebal kamusnya. Alhamdulillah. Hello kakak. Selalu penat fizikal selalu, tetapi apabila kita ada namanya definisi semangat, passion in singing, in wanting to be an art person sebagai seorang anak seni, tiada erti kata istilah penat. Itulah definisi Asha sendiri. Sebab Asha sekarang berada di umur yang tidak muda, tidak tua, tetapi Allah masih beri lagi daya upaya untuk Asha mempunyai semangat sebegini. Asha galas tanggungjawab tu. Sebab in the end of the day, I just want to make my parents happy, make my team happy. So cara nak buat mereka happy adalah balas jasa. Walaupun jasanya belum terbalas, kita tak dapat balas jasa apa, tetapi sedikit demi sedikit mungkin inilah yang Asha mampu lakukan untuk memberi kembali kepada mereka. Itu saja. My main purpose dalam hidup ni adalah untuk serve for Allah dan juga my parents lah. That's why kalau penat tu Asha rasa macam oh okay, dah sejauh macam ni, takkanlah kita nak sia-siakan waktu. So maybe the 4 years to come, I will not be as enthusiastic as like this ke kan. So selagi ada peluang, selagi ada rezeki, kita galas. Shima. Dah tak kan link. Baik, soalan semua daripada datang media. Ada lagi? Baik. Tak nak. Tak nak kan? Kahwin. Kahwin? Kahwin with my career. Ada. Mic drop. Selepas ini Aisyah akan berkurung di area Pucuk Gunung Ledang disebabkan penjualan tiket pun akan start dijual pada 18 Ogos dan 21 Ogos. Aisyah harus memang laser fokus kerana ini merupakan pertama kali Aisyah menjalankan kaki di arena musical theatre. Banyak yang harus dilaksanakan, bukan sahaja menyanyi, menari, menjiwai, membawa watak itu berlakon dengan orang-orang hebat. Kita ada Akasha, Nadia, Atila, Mimi Fly, Mila dan sebagainya. So Aisyah memberikan sepenuh tumpuan dan sambil-sambil tu juga mengeluarkan single juga lah, insyaAllah.